Syab dengan saya Muhammad Wakil Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wakil bin Nuriyuddin, belajar di Kolej Akademi Seremban. Hari ini kita akan belajar dekat Malaysia keselamatan dan kesihatan dekat tempat kerja dilindungi oleh satu undang-undang penting, iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 atau Akta 514. Akta ini digubal untuk memastikan setiap majikan dan pekerja memainkan peranan dalam mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, sihat dan kondusif. Matlamat utama, mencegah kemalangan dan penyakit berkaitan kerja. Yang terlibat adalah majikan. Menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja. Nombor 2, pekerja perlu ikut peraturan dan elakkan risiko. Contoh-contoh tanggungjawab majikan ialah menyediakan sistem kerja selamat, memberi latihan keselamatan, melaksanakan penilaian risiko. Pekerja pula perlu gunakan PPE, melapus barang bahaya, patuhi arahan keselamatan. Ingat, keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Patuhilah Akta 514 demi masa depan kerja yang lebih selamat dan sihat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.